ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Bermaksud, nikah adalah sebahagian daripada sunnahku. Barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka dia bukan dalam keluargaku. Riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya seraya memohon pertolongan dan ampunannya, dan kami memohon perlindungan Allah daripada keburukan nafsu kami dan daripada akibat buruk perilaku kami. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah kepadanya, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang telah disesatkan, tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isteri, dan daripada kedua-duanya Allah membiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta antara satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah memperbaik bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang bahagia dan penuh makna ini kita dapat menghadiri dan meraihkan majlis akad nikah saudara kita, iaitu di antara Muhammad Taufik bin Zainuddin dengan pasangannya Nur Zarina binti Zamri. Semoga kedua-dua pengantin akan terus berbahagia dan berjaya dalam membina kehidupan sebagai suami isteri. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bahawa perkahwinan ialah satu cara meramaikan manusia, khususnya umat Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersih serta memastikan keturunannya terpelihara. Pernikahan juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu bermula daripada diri yang satu, iaitu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya iaitu Hawa, dan juga yang membiarkan daripada keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawasi kamu. Dan akhirnya, marilah kita bersama-sama memastikan bahawa diri dan keluarga kita terpelihara daripada seksa neraka. Allah mengingatkan
kita di dalam surah Al-Tarim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak mendahaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. InsyaAllah ya. Jadi semua dah bersedia, kedua-dua pihak dah bersedia. Jadi pengantin, bakal pengantin bersedia boleh ya. Jadi kita teruskan dengan majlis yang ketiga, insyaAllah.